Macam tak cakap mewah bahal. Bang, ada apa bang? Ada banyak bang. Tengok ni bang. Macam-macam color ada bang. Sport rim baru 5 batang 17 inci yang menggugat keimanan. Ini dia, sport rim SYS M5. Kalau korang tengok bentuk dia, dia bukan bulat, dia bukan silinder, tapi dia bentuk tajam-tajam dan seksi. Barulah lebih syahdu. Ini lubang apa ni? Inilah dia punya cooling system untuk memastikan korang punya sport rim kekal sejuk. Nanti kalau panas cepat bengkok tau. So, ini akan pastikan airflow untuk ketahanan sport rim korang. Sport rim ni datang dengan 4 pilihan warna yang menarik. Ada gold, ada shining black, ada machine gun color dengan base coating color. Kalau korang suka matchingkan motor korang dengan sport rim, korang bolehlah ambil ni base coating ni, sebab dia punya coating tu dah disalurkan dengan AkzoNobel tau, yang premium punya. Kira cat baru, semua settle, nampak cantik. Tapi antara keempat-empat color tu, color ni paling special. Sebab apa? Dia ni nak kata hitam, tak adalah hitam sangat, tapi nak kata kelabu pun tak. Dia macam ikut angle korang tengok memang cantik . Yang specialnya lagi color sport rim ni, sebab dia pakai triple coating tau. Okay, first memang dia akan spray base coating yang aku cerita tadi, yang AkzoNobel tu. Lepas tu second barulah machine gun color. Yang last sekali untuk finishing dia, dia akan spray special clear coating untuk cantikkan lagi. Memang nampak cantik. Buat masa sekarang, sport rim ni baru ada untuk Y-Suku dengan LC brake drum je. So, LC yang brake disc tu korang sabar lu, coming soon. Jangan risau. Untuk Y-Suku, saiz depan dengan belakang dia sama 1.6. Tapi untuk LC pula, saiz depan dia 1.4. Lepas tu, saiz belakang dia 1.6. Ni motor aku sebelum aku tukar sport rim SYS. Korang sabar jap. Henshin! Inilah rupa dia selepas aku tukar sport rim M5 SYS ni. Bagi aku memang semat gila doh. Memang design dia memang refreshing. Tak sama macam design-design sport rim yang lain. Jadinya kalau korang nak sport rim ni juga, korang boleh dapatkan kat pasaran atau mana-mana kedai aksesori motor. Confirm ada punya. Dah lah, aku nak pergi roti John Paroy ni. Gerak lu.